Cikgu Amin, saya nak tanya lah. Saya dapat tahu yang cikgu ni sebenarnya student engineering kat Politek kan. Kenapa tiba-tiba daripada engineer yang orang cakap, oh ni income padu ni kan, tiba-tiba jadi tukang urut? Saya dulu memang belajar mechanical engineering. Macam mana boleh tukar kepada kerjaya bidang urut? Selepas saya keluar daripada Politeknik, saya bekerja sekejap lah sebagai technician. Dia tak kena dengan jiwa lah. Memang saya bercita-cita daripada remaja nak jadi tukang urut. Daripada remaja. Masa masuk poli pun, antara matlamat utama adalah nak income tu tinggi lah. Tapi bila keluar, ni untuk saya tau, saya tak kata semua. Saya tak dapat income macam yang saya nak tu. Jadi bila saya keluar daripada Politeknik, masa tu saya bekerja sebagai technician, saya berfikir macam mana saya nak naikkan income saya. Disebabkan saya minat urut, saya explore, cari mana kelas urut yang aku boleh belajar. Sebelum saya ambil sijil urut, sebenarnya saya dah start mengurut kat rumah. Saya belajar melalui video, buku, belajar sendiri je. Dan bila saya dah mengurut orang dalam setahun lah, lepas tu baru saya cari kelas yang boleh dapatkan sijil untuk naikkan confidence saya lah. Bila saya dah dapat sijil, saya lagi confident, saya mengurut Alhamdulillah lebih baik. Dan bila saya masuk kelas tu, banyak yang saya dah praktis apa yang saya dah buat sebelum ni. Dekat situ dapat ilmu tambahan jugalah, apa yang kita buat ni betul ke salah ke. Bila saya dapat ilmu urut tu, income saya memang boleh naik sekali ganda lah. Maksudnya kita dapat gaji daripada technician, kita dapat gaji daripada urut. Daripada situlah saya masuk bidang ni. Dulu saya start dengan waktu malam je, balik kerja, malam saya ngurut. Bila saya dah rasa income saya lebih tinggi, lebih stabil, saya stop technician dan fokus pada urut. Siang malam saya urut lah.